apa masalah kita hadapi ini mengancam kedudukan orang lain. Saya tak boleh terima negara kita nak kepada orang lain. Saya tak terima. Ini negara kita kena bertahan macam-macam pun. Bukanlah nak semua mati, cuma nak bertahan saja. Sikit saja orang Ukraine mati lah nak bertahan negara dia. Kita nak suruh orang Melayu keluar mengundi bertamu. Macam mana kita nak ada kerajaan, nak ada negara, kita tak berani sampai. Sorry lah, bila saya bangsa saya, negara saya jadi ibu. Sorry, I'm very tapi saya hidup kehidupan tak ada mana kalau kita tak boleh sekurang-kurangnya memberi sesuatu khidmat untuk bangsa saya, untuk negara, untuk agama kita. Saya minta kita berusaha sungguh-sungguh. InsyaAllah, pasti tu. Baik tu. Saya umur dah lebih dah lagi, tapi kalau saya nak tutup mata pun, saya harap ada orang yang membawakan perjuangan ini sehingga kita selamat, bangsa Melayu dan negara. InsyaAllah.